Ambalat. Hanya melibatkan ambalat. Ambalat. Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan juga Selat Ambalat di Laut Sulawesi. Menyerahkan blok Ambalat. Mengenai isu yang panas ini, isu Ambalat yang kian memanas beberapa hari ini. Kita tahu, Malaysia ngotot dan tetap akan mempertahankan Ambalat yang diklaim Indonesia sebagai wujud harga diri bangsa. Namun, Indonesia juga tidak takut apapun tentang hal yang itu. Tun Tunku Asaf Al-Alian yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan blok Ambalat kepada Indonesia. Jelas beliau kenyataan mengelirukan oleh Asaf. Sri Taqiyuddin bin Hassan yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kota Baru minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Apabila kita bercakap mengenai sempadan wilayah sesebuah negara, ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran, seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun, tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Lepas, manakala Pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang Berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Pertamanya, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ada banyak caveat. Maknanya ia bersetuju atas perkara yang mungkin boleh bersetuju, tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah, ataupun di Sabah. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan soal Ambalat. Ini kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Jadi sebab itu saya nak minta jaminan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bila mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat ni bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau satu inci pun mereka tak ganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan mana ada lagi proses rundingan yang saya kira mungkin tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkumi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri. Pada 13 Julai yang lalu, seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral ESDM Indonesia melalui Director Jeneral Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji membuat kenyataan susulan Treaty Laut Sulawesi yang telah dimeterai menjadi titik tolak untuk kerjasama Kerajaan Indonesia-Malaysia membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang selama ini menjadi tuntutan Indonesia. Tutuka membuat kenyataan oleh kerana treaty itulah kesepakatan telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia untuk membuat kajian berkenaan blok ambalat itu, dan kajian ini dijangka selesai pada hujung tahun ini. Menurut Tutuka, setelah kajian selesai, Indonesia dan Malaysia sudah merancang untuk membentuk satu Joint Development Agreement, Perjanjian Pembangunan Bersama atau JDA, untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Ini adalah pendedahan yang menyebabkan kami menjadi terperanjat dan gusar. Di sini saya ada beberapa soalan yang saya nak Anwar Ibrahim jawab. Soalan nombor 1, kenapa Kementerian ESDM Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti itu? Apakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia? Soalan nombor 2, jika sudah ada perbincangan atau kesepakatan dicapai oleh Anwar dan Jokowi untuk membentuk JDA, ianya dibuat atas dasar apa? Soalan nombor 3, apakah terma dan syarat-syarat pembentukan JDA untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Berapa banyak yang Anwar sanggup beri kepada Indonesia dari blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Soalan nombor 4, jika tidak ada rundingan dan kesepakatan berkenaan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, kenapa sehingga hari ini kenyataan itu tidak dibidas? Sekarang kita tunggu sama ada Anwar akan menjawab soalan-soalan saya atau sekali lagi video saya mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut Indonesia ini akan dipadam dari media sosial. Isu berhubung dengan penjelasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri tempoh hari di dalam Dewan Rakyat tentang sempadan perjanjian sempadan maritim Malaysia Indonesia yang dimeterai baru-baru ini. Dalam penjelasan Yang Berhormat dalam Parlimen, beliau tidak menjelaskan secara komprehensif sebenarnya dengan apa yang telah ditandatangani. Dan dari luar kami dapat banyak permintaan daripada Persatuan Maritim, pemain industri minyak dan gas untuk mengetahui butiran terperinci apakah bentuk perjanjian yang dipersetujui, petanya dan bagaimana melibatkan treaty-treaty yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia. Dan berhubung perbatasan laut di Johor, apakah kami ingin bertanya kepada kerajaan, apakah rundingan turut dibuat dengan Singapura, bukan saja antara Malaysia dan Indonesia, kerana sempadan ini juga dikongsi dengan Singapura. Dan di Sulawesi kita tahu di Ambalat Malaysia ada kepentingan ekonomi yang cukup besar melibatkan telaga minyak dan gas. Jadi ini perkara-perkara yang perlukan jawapan tuntas daripada kerajaan supaya kepentingan ekonomi negara tidak terganggu dan tergugat. Sebab ramai pihak yang terlibat dalam ekonomi ini, sektor ini, bertanya kepada kami. Nah, ini hari terakhir Parlimen dan usul kami ditolak dan sidang akan hanya berlangsung bulan 9. Jadi kerajaan perlu segerakan penjelasan rinci, dedahkan kepada umum bentuk perjanjian, terma-termanya dan peta yang dipersetujui. Itu yang kami minta pada hari ini. Dengan memanasnya ambalat ini, semoga keadaan tetap kondusif dan aman. Jika kondisi semacam ini terus panas dan tegang, mungkin hal buruk, semacam gesekan antar anggota, bisa terjadi. Silahkan beri komentar guys terkait hal ini. Apakah Indonesia akan melepaskan begitu saja? Perlu dinantikan perkembangannya.